Tengok dekat social media lah banyak. Kad ni lah nampak yang paling proper lah. Dan layout masa Ellie tunjuk layout yang pelbagai tu, dia memang bagi gambaran yang clear lah. Okay, macam mana dia punya feature dia. So boleh tengok dekat showroom tu directly clear kan benda tu kan. So kita tahu worth it lah kita nak pay sebanyak tu. Foto dia pun bagus. Dia bagi suggestion dia tu, pergerakan dalam masa kita masuk store dia tu. Kontraktor ni ataupun yang buat servis ni semua kan, dia jarang lah bagi tahu sampai detail itu kan. Yang ni kalau you buat macam ni effect dia macam ni, kalau you buat sendiri effect dia macam ni kan. Macam yang ni bermula cadangnya pendek je, tapi saya tak nak, saya nak panjang sikit, saya nak boleh duduk kat sini jalan 5 orang. Dia punya suggestion apa semua tu macam kami boleh discuss, dan dia macam okey tak apa, kita pun tak rasa macam dia cakap ayah nak kita tukar design lagi, takut setengah orang kan macam tu kan. Terima kasih jugalah for card yang memudahkan kepada kami proses daripada awal tu sampailah habis. Dan berjaya juga dapat kitchen ni sebelum raya yang lagi special lah, lagi special. Ayah utuh saya ataupun apa-apa dia dah sakit masa tu kan. So bila dapat siap kitchen ni, terus jemput dia duduk sambut Aidilfitri sekali dan makan sekali, dan dia dapat rasa lah this kitchen memang buat dedicated untuk bagi family rasa lah macam mana kitchen dan best macam mana semua kan. Macam tu lah.